Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siaran secara langsung dari Stadium Sultan Muhammad keempat, rumah untuk pahlawan merah, yang kini menjemput kembali para peminat dan penyokong bola sepak negeri Kelantan untuk sama-sama hadir ke stadium memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Kelantan Red Warrior FC. Perlawanan di antara pasukan tuan rumah Kelantan Red Warrior FC yang melayani kunjungan pasukan Manjung City FC. Baiklah, marilah sama-sama kita berikan laluan untuk nyanyian lagu negara. Jersey merah dan juga Manjung City FC berjersey serba hitam, dan itu tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh Muhammad Iqmal Isa. Satu hantaran mencari kedudukan Emmanuel Embarga. Serangan yang dijuruskan terus oleh Kelantan Red Warrior FC. Azraf bertindak sebagai defensive midfield untuk malam ini. Hantaran mencari kedudukan Faiz Nasir untuk kapten pasukan Arham Kushairi. Aikal Daniel yang kini kembali merebut tempat dalam kesebelasan utama. Adanya Musa di seberang sana. Sekali lagi Musa memberi satu tentangan kepada pertahanan untuk Iskandar Shah. Baik, satu delivery ke dalam ke kawasan tengah. Adanya Manjung City FC cuba melancarkan satu serangan, namun melepasi pintu gol Syafiq Suhaimi. Dipertaruhkan Irfan Bakti untuk mengemudi jentera serangan bersama Emmanuel Embarga dan juga Musa. Manjung City tidak duduk diam. Ada beberapa serangan yang dilancarkan, namun berjaya dikeluarkan, dan percubaan rendah daripada Atiso. Sekali lagi ada aksi susulan daripada Atiso. Dikeluarkan cemas seketika benteng pertahanan untuk KRWFC. Faiz Nasir tidak berjaya menyempurnakan. Tumpuan kita untuk sepakan penjuru, hantaran rendah berjaya dikeluarkan oleh Fazli Ghazali, dan adanya sekali lagi serangan percubaan dari luar kotak penalti hanya Syafiq Afifi. Ruang ataupun perhatian yang perlu diberikan kepada dua pemain import Manjung City FC yang mempunyai fizikal yang begitu baik juga dalam perebutan bola di udara. Faiz Nasir untuk Azraf, kan Emmanuel Embarga. Ketika itu juga Aikal Daniel melakukan satu overlap. Hantaran terus kedakapan Nasrullah, namun satu kedudukan Musa Fazli. Adanya tarikan ke atas Fazli Ghazali daripada pertahanan Manjung City FC, dan layangan saya jangkakan akan ada satu layangan advantage untuk Fazli Ghazali, dan sama-sama kita beri tumpuan. Emmanuel Embarga cantik, oh sayang sedikit sahaja. Ada peluang untuk Embarga, namun dia masih menanti rakan-rakan. Satu hantaran tidak berjaya dibaca dengan begitu baik daripada Fazli Ghazali. Fazli adanya ruang Aikal. Peluang keemasan sekiranya dia berjaya. Masih dalam penguasaan untuk Kelantan. Embarga juga satu delivery yang begitu baik daripada Iskandar Shah, namun mungkin keupayaan fizikal sedikit menyukarkan Emmanuel Embarga untuk membuat satu tandukan terus menewaskan pintu gol Muhammad Nasrullah.
Dalam Barca. Hantaran pendek mencari Ashraf Zulkifli. Ada ruang. Jaringan daripada Kapitano Kelantan Red Warrior FC, Arham Khushairi, menerima satu crossing yang begitu baik daripada Emmanuel Barca, menggunakan segala keupayaan badannya untuk melompat tinggi, menandu menewaskan Nasrullah untuk jaringan yang pertama di minit yang ke-3. Iskandar Shah, hantaran yang sedikit jauh ke far post. Barca melakukan keupayaannya. Ruang sekali lagi untuk Fazli Ghazali. Musa! Oh! Woo! Jaringan yang kedua begitu bergaya disudahkan oleh Filipi dan Dada Musa. First timer yang cukup sempurna menerusi kaki kiri daripada pemain import untuk jaringan yang kedua. Musa 2-0. Kita lihat ulang tayang setelah tandukan daripada Fazli Ghazali. Ni. Oh, Musa. Dan sekali lagi larian bagaikan kuda yang berlari laju oleh Filipi dan Dada Musa mendapatkan kembali penguasaan bola masuk ke dalam kotak penalti. Ketika itu dia dijatuhkan. Adanya satu keskasaran dari belakang oleh pertahanan Manjung City FC untuk sepakan penalti bagi Kelantan Red Warrior FC di minit-minit akhir separuh masa yang pertama. Pujian yang perlu diberikan kepada pemain import ini yang cukup memberi impak dalam perlawanan pada malam ini. Satu jaringan yang telah direkodkan olehnya. Begitu juga dengan beberapa siri serangan yang dimulakan olehnya. Ashraf Zulkifli akan menunjukkan jalan keluar untuk Manjung City FC di separuh masa yang pertama dengan jaringan yang ketiga untuk Kelantan Red Warrior FC. Untuk Kelantan Red Warrior FC, jaringan pemain nomor 31 Ashraf Zulkifli. Dia berjaya menewaskan Nasrullah, namun sedikit bernasib baik dengan bola yang bertindak sebagai penyerang utama menggantikan Akil Arazi. Mungkin akan ada sesuatu kejutan yang akan dilakukan Manjung City FC dengan kemasukan pemain-pemain tenaga baru. Dengan Nanta Kumar, banyak yang diperkatakan di bilik persalinan. Daniel Izwan ke belakang. Lecekan yang begitu. Dan Filipin Dada Musa. Fazli Ghazali. Anda menghampakan penyokong di sini. Peluang keemasan yang cukup terhidang untuk jaringan yang keempat. Sekadar tapping mudah sahaja diperlukan. Namun masih ada penguasaan bola setelah kehilangan hantaran yang dilakukan. Dan ruang Fazli Ghazali untuk Filipi Musa. Satu hantaran lolos yang begitu baik. Iskandar Shah ke belakang untuk Ashraf. Buat satu hantaran Fazli Ghazali. Adanya peluang. Mungkin dia sedikit kedudukan yang tidak seimbang untuk melepaskan sesuatu. Dan ketika ini Faye melakukan adanya tampanan daripada Syafiq Afifi. Aksi susulan daripada Iman. Satu hantaran bahaya ketika ini. Dengan Batnar mempunyai kelebihan.
2 lawan 1. Baik. Tidak percaya sekali lagi Manjung City FC. 3 pemain ketika ini. Baik. Satu antara lolos untuk Musa. Namun adanya crossing yang dilakukan mencari kedudukan Faye. Namun aksi penyelamatan yang jaringan yang keempat, Emmanuel Embarga Junior sekali lagi mencetak nama sebagai penjaring untuk KRWFC. Kredit yang perlu diberikan oleh Filipi Musa melihat kedudukan Embarga dengan beberapa pemain Kelantan yang sudah pun berkampung menutup segala ruang untuk dilakukan percubaan. Dan kini adanya satu tandukan daripada Faye. Masih merekodkan clean sheet untuk 2 perlawanan kebelakangan ini. Dan itu dia tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh Muhammad Ikmal Isa untuk menamatkan aksi separuh masa yang kedua perlawanan di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga Manjung City FC. Dan keputusan yang kita perolehi dari Stadium Sultan Muhammad keempat, Kelantan Red Warrior FC 4, Manjung City 0.